Adanya masa yang mungkin lebih pemain daripada satu bangsa sahaja. Saya rasa MKL kali ini ternyata lebih kompetitif. Walaupun begitu, kita nampak bagaimana kuatnya beberapa setengah pasukan lah, sebagai contoh Black Shooting Sport, Nova dan juga AG dijangka keputusan tersebut, tetapi perlawanan yang diberikan oleh pasukan-pasukan lain juga, saya rasa kita sekarang ini sedang menuju kawasan yang lebih kompetitif, dan insyaAllah saya rasa makin lama akan lebih kompetitif. Daripada pandangan saya, pastinya ianya belum lagi sebesar isukan yang lain, tetapi kita boleh nampak bagaimana peningkatan, dan saya rasa di masa akan datang ianya akan mendapatkan lebih sambutan besar. Saya rasa penambahbaikannya dia lebih kepada bagaimana dia harus memberikan fokus dan juga memupuk komuniti. Apabila ada komuniti, kita akan ada isukan. Bila ada isukan, kita akan ada lebih banyak hadiah dan sebagainya. Jadi ianya perlu bermula daripada aras bawah, bermaksud kita perlu ada komuniti, dan juga yang paling penting kita juga perlu memberikan pendedahan kepada semua orang luar sana yang Honor of King ini salah satu isukan yang boleh dijadikan sebagai karier. Sejujurnya saya sendiri nampak ada perkembangan dan pastinya ada pertambahan. Mungkin kerana dalam fasa awal ini kita tahu yang mana Honor of King ini sebelum ni dikenali sebagai Wangzhe Royal, yang mana lebih dimainkan oleh masyarakat Cina. Jadi apabila sekarang ini sudah ada global, memang akan adanya masa yang mungkin lebih pemain daripada satu bangsa sahaja, tapi saya boleh nampak sekarang ini sudah ada peningkatan dan ramai sudah mula bermain Honor of King. Saya rasa ianya susah juga sebab KPL bukan calon-calon pasukan, tetapi saya rasa top 3 itu dijamin akan ada pasukan Malaysia. Saya rasa kalau nak sebutkan isukan secara general, hampir kesemua isukan rakyat Malaysia ataupun pasukan Malaysia ni sudah mula berada di tahap kompetitif yang jauh lebih berbeza daripada tahun-tahun lepas. Dan saya tak akan terkejut kalau salah satu genre isukan yang di EWC ini akan dipegang oleh pasukan Malaysia. Nak kata wajar tu, saya suka untuk memberikan komen tersebut kerana mereka bermain di tahap yang berbeza, dan kita nampak apa yang pemain-pemain daripada China ni mampu lakukan ketika bermain di Malaysia sendiri. Hanya dengan kemasukan seorang pemain saja dia mengubah kesemua arus perlawanan. Adakah kita dijamin kalah? Saya rasa tidak, tetapi kita akan memberikan satu saingan yang hebat, dan kalau kita menang pun saya tak akan terkejut.